TPSS menerima satu labuan pelik. Pendapat kamu mengenai situasi ini? Dulu dia tanya aku, nombor 7 berapa? Hari ini dia mula-mulanya masalah cikgu. Betul. Tapi aku rasa dia ada lampu ajaib. Sangat misteri. Jadi kami tim TPSS akan mula menyiasat. Jom. Target sedang bergerak. Over. Tak kau ambil pembaris siapa tu? Dah lah ambil pembaris orang. Gambar Mickey Mouse pula tu. Kalau kena tangkap, aku dulu kamera je. What? Weh, tengok kat situ, weh. Tengok. Kantong. Aku syak dia suruh AI buat kerja sekolah dia. Macam mana nak jadi saya? Kita tanya AI lah. Mulakan dengan menjaga kebersihan diri dan tingkatkan keyakinan diri. AI tak aku tolong kau. Daripada kita terus buat andaian, baik kita tanya dia terus. Betul juga. Macam mana? Setuju? Setuju. Hai, Pakir. Hai. Hai, Pakir. Hai. Pakir, boleh tak saya nak tanya? Boleh, ada apa? Sejak kebelakangan ni, ramai orang kagum dengan hasil kerja kau. Tapi kami ingat AI yang buat kerja kau tu. Orang percaya ke AI yang boleh buat semua kerja aku tu? Sebab baru-baru ni, kami nampak kau selalu guna AI. Kalau aku tanya AI, macam mana nak dapat A? Esok, aku boleh dapat A ke? Mestilah tak. AI cuma buat aku faham je. Yang membaca, yang berfikirnya, yang membuat latihan, yang menang kaji tetap aku. Jadi bukan AI buat kerja kita? Bukan. AI bantu kita belajar je. AI tak boleh menggantikan usaha kita. Maksudnya AI ni macam kawan belajar lah? Ya, kalau kita gunakan AI dengan betul, ilmu kita akan bertambah. Tapi kalau kita bergantung kepada AI, kita akan jadi malas. Maaf Fakir, kami terlalu cepat buat andaian. Tak apa. Yang penting sekarang kita tahu cara menggunakan AI dengan betul. Jadi, kalau aku malas belajar, AI pun tak boleh tolong aku. Itu betul. Macam AI suruh kerja dia soal itu. Baik, ini kena belajar satu ke? AI bukan pengganti usaha. AI ialah membantu kita untuk belajar. Gunalah AI dengan bijak kerana kejayaan bukan ditentukan oleh teknologi tetapi usaha, disiplin dan kesungguhan diri. Okey, bye.